sesi kita pagi. Okey. Okey. Dah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat-sahabat QHS yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah. Kita mengucapkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah SWT kerana masih memberikan kita peluang untuk dapat bersama-sama hadir untuk perbincangan kelas pagi ini seperti biasa, insyaAllah. Tidaklah saya nak cerita panjang hari ini pagi ni sebab dah 7:21. Doktor ini pergi ada kampus tak? Ya, 7.45 kena. Jadinya memandangkan kita ada masa yang terhad kan. Jadi seperti biasalah kita akan memulakan kita punya perbincangan ni dengan bacaan doa dulu. Kan pagi ni nak minta Haji Rabi, dia tengah mandu. Dia kisah Dah tu. mana? Tengah mandu tu. Jadi kita minta orang daripada Kota Baru lah. Orang Kota daripada Baru, Kota Baru, Haji Izani Scotland untuk membacakan doa pagi ni. Selesai doa kita serahkan pentas kepada yang berbahagia Dr. Kamal untuk meneruskan perbincangan kita, insya-Allah. Silakan Tuan Haji Izani, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis Haji Abdul Ghafur, Yang Berusaha Dr. Haji Kamal, yang dihormati sahabat-sahabat QHS semua. Sebelum memulakan majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama berdoa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberkati majlis kita pada pagi ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah, petunjuk dan kekuatan untuk kita meneruskan lagi pengajian kita dalam bidang Al-Quran. InsyaAllah, semoga Allah permudahkan segala urusan kita. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna iza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita teruskan saja perkongsian skrin. Diharapkan tuan-tuan yang kita lantik sebagai co-host tadi dapat membantu menerima masuk rakan-rakan kita yang tengah masuk tu ya. Tekan saja button admit tu ya. Saya akan teruskan kongsi skrin. Kita imbaskan apa yang telah kita simpan di dalam perkongsian semalam, itu dalam screenshot ya. Okay, semalam kita menerangkan aspek makhraj dan sifat huruf hijaiyah. Kita tambah lagi penerangan kepada cara-cara membunyi aspek makhraj yang kita nyatakan sebelum ni kepada huruf shin ya. Huruf shin tu kita telah menerangkan mengeluarkan suara dan udara serta mengangkat tengah atas lidah ya, mengangkat tengah atas lidah kerana huruf shin adalah huruf al-lisan ya. Lepas tu kita tambah lagi nokta tambahan iaitu kenapa huruf shin kita gerakkan tengah atas lidah, kerana dia dalam kumpulan al-lisan ya. Al-lisan ialah huruf yang makhrajnya melibatkan pergerakan bahagian tertentu lidah. Kita nyatakan 18 huruf, yang kumpulan lain kita telah nyatakan
Semua huruf-hurufnya cuma alisan saja kita belum. Nyata hari ini kita tambah untuk alisan saja ya, sambungan daripada nota tambahan ni supaya kita mengetahui makhraj huruf-huruf alisan ni yang 18 tu daripada mana yang perlu dikeluarkan bunyinya ya. Jadi kita masih lagi pergi ke leksilogos. Kita gunakan leksilogos dan kita akan letakkan tajuk yang sama seperti menerangkan aspek makhraj dan tapi kita khususkan kepada kumpulan makhraj al-lisan ya. Jadi kita gunakan leksilogos seperti biasa. Saya pun telah pun buat salinan. Tajuknya iaitu kita masih lagi dalam perenggan yang pertama ayat 25 itu ialah wabasyiril ladzina amanu wassalihati. Kita masukkan tajuk dia dulu ya. Supaya tuan-tuan tahu dalam konteks mana kita membuat perkongsian pagi ni ya. Jadi kita letakkan tajuk tu sebelah atas. Kita masih lagi yang ke-7. Jadi kita menyambung, kita tulis menyambung penerangan aspek makhraj ya. Kita aspek makhraj huruf MAKH ROJ huruf-huruf al-lisan. Al-lisan ya. Yang kita katakan yang ada apa tu? Ada 18 huruf tu ya. Kita bracketkan ada berapa? Ada 18 huruf. Jadi kita senaraikan satu-satu supaya kita mahir ya. Jangan setakat kita membunyikannya, tapi jangan kita membunyi tanpa kita tahu apa yang kita bunyi ya. Itu satu amalan yang tak berapa tepat sebab Nabi suruh beramal dengan ilmu. Maknanya berilmu kena tahu dulu apa yang nak dilakukan, barulah mengamalinya ya. Itulah kaedah dalam mempelajari syariah Islam ya. Jadi kita buatkan satu kotak tag yang baru untuk penambahan ni. Penyambungan ni kita buat teks warna hijau macam biasa semalam lah ya. Kita gunakan hijau tua ni untuk menerangkan, kita fokus kepada huruf-huruf makhraj al-lisan. Okay. Dan kita mulakan dengan letakkan hyphen untuk menyatakan okey, kita terbalikkan ya, kita ambil makhraj lah, kita nak fokus kepada makhraj dia, kita ambil makhraj huruf-huruf makhraj huruf-huruf al-lisan. Jadi M ni boleh besarkan dia di awalan ayat ya. Okey, yang pertama sekali makhraj dia kita panggil pangkal lidah dulu ya. Pangkal lidah maksud pangkal lidah apa dia? Kita bila nak menyebutnya kita kena naikkan ya, naikkan pangkal lidah. Pangkal lidah ni ada 2 huruf iaitu qaf dulu ya. Kita ambil qaf dulu. Kita type dia kat sini dan kita copy ke dalam bracket tu ya, qaf. Dan sekali lah komakan dia dan kaf. Qaf ni yang paling pangkal lidah tu ya, lepas tu diikuti dengan kaf. Kaf ni di hadapan sikitnya, kedudukan dia, makhraj dia di hadapan selepas qaf ya. Qaf ni bila kita menyebutnya, kita akan naikkan pangkal lidah tu hampir ya kepada langit-langit lah.
qaf dan kaf. Itu untuk yang makhraj, kedudukan makhraj yang pertama huruf al-lisan ialah kita naikkan pangkal lidah. Yang kedua, kita naikkan tengah atas lidah. Okey, tengah atas lidah pula. Tengah atas lidah ni ada 3 huruf. Shin, Okey, mulakan dengan Jin, mula dengan jim. Jim ya. Jim ni dia masa menaik tu dia akan menyentuh le langit. Shin dengan ya dia menaik tapi dia tidak menyentuh. Itu beza dia. Ya, Potongkan dia, Hai, bawa kepada ini masukkan dalam bracket ya, supaya kita tahu huruf mana yang terbabit dengan menaikkan tengah atas lidah. Okey, dan yang ketiga hujung lidah. Ya, iaitu apa, kita menggerakkan hujung lidah ya. Gerakkan hujung lidah. Ada yang menggerak dengan menekan pada makhraj, ada yang menghala ke langit ya. Jadi menggerakkan hujung lidah ni ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 12. Dia ada 4 kumpulan. Yang kita masukkan kumpulan by kumpulan ya, setiap kumpulan tu ada 3 huruf. Dan setiap kumpulan tu ada perbezaan dia lah. Yang ni semuanya melibatkan hujung lidah ya. So yang pertama kumpulan tu ialah kumpulan apa dia? Delta. Tak, yang pertama sekali yang menghala ke langit tu ya, iaitu Lam, Nun, apa? Ro. Lam, Nun dan Ro dulu. Ro. Okey. Ni yang pertama. Potongkan dia, bawa ke Allah dah. yang ni semua hujung lidah tu berada, ada yang menekan pada makhrajnya, ada yang ujungnya menghala ke langit, tapi yang menekannya kepada gusi atas ya. Okey, yang kedua ialah delta to ya, ambil delta to. Okey, kita gunakan, masih lagi gunakan lesi logos ni. Dal ta umakan dia ta dan po. Itu satu makhraj, satu kumpulan makhraj, di mana hujung lidah tu ditekan kepada belakang gigi atas. Okey. Masukkan dalam bracket yang kedua. Okey, dan yang ketiga ialah delta to ni, kalau letakkan titik dia akan jadi apa? Zal, sa dengan zo. Ya, senangnya nak mengenal dia ya. Iaitu kita zal dulu. Zal. Lepas tu ta ni kalau letak lagi satu titik dia akan jadi sa. Lepas tu to kalau letakkan titik dia akan jadi zo. Jadi kalau tuan-tuan tak ingat, itu cara dia ya. Yang delta to ni tambah satu titik kepada huruf tu, dia jadi zal, sa dengan zo. Itu teknik lah ya. Teknik untuk mengetahui huruf-huruf ya, huruf-huruf al-lisan yang kumpulan hujung lidah yang ketiga. Dan yang akhir sekali, kumpulan membabit hujung lidah yang keempat ialah hujung lidah tu ditekan pada belakang gigi bawah.
Zain. Dia ada 3, iaitu kita gunakan resi logos sama untuk menaiknya, iaitu Zain. uh, Zai, Sin dengan Sod. Sod. 3. Ya, 3 huruf semuanya hujung lidah tu ditekan pada belakang gigi bawah. Yang ni tadi hujung lidah ditekan pada belakang gigi atas. Ya, delta law. Yang zal sa law ni apa kita buat? Kita mengeluarkan sedikit hujung lidah tu ya. Kita keluarkan sedikit dan menghala ke gigi atas. Cip. So yang ni kita masukkan dalam bracket yang keempat. Iaitu yang akhir sekali. So bermakna ada berapa? Ada 12 ya. Ada satu lagi Pak. Untuk dot. Ha? Tepi lidah. Dan 12 mana akhir sekali ialah tepi lidah. Ya. Tepi lidah. Tepi lidah ni ada satu saja. Dan Yang huruf Lord. dot. Masa menyebutnya ya. Jangan sebut Lord. Tak jadi. Oh. Oh. Potongkan dia masuk ke dalam bracket yang tepi lidah tu. Okey, lepas tu kotak yang ni, frame ni kita boleh besarkan dia ya, supaya dia akan memberi tempat pada semua kumpulan-kumpulan makhraj huruf alisan ni ya. Qaf dan kaf ada 2. Lepas tu jim, shim dan ya ada 3, jadi dah 5. Menggerakkan hujung lidah ada 12, jadi 17. Campur dot 1 jadi 18 ya. Keseluruhannya ialah 18 huruf ya. Kalau nak letak sini pun sekali lagi ulang pun tak apalah ya, ada 18. Mana dia tadi? 18 huruf. Itulah ya. Jadi pastikan tuan-tuan apabila menyebut huruf-huruf ni tahu dari mana nak menggerakkan bahagian mana lidah ya. Kalau qaf menggerakkan pangkal lidah. Bagi juga kaf ya. Kaf dia keluar sikit pada qaf tu, dia menggerakkan ke atas, dia tak terkena langit atas ya. Lepas tu naikkan tengah atas lidah ada 3 huruf, huruf jin, aj. Masa menyebut aj tu kena naikkan tengah atas lidah. Macam huruf shim, ash pun menggerakkan tengah atas lidah. Menyebut ya yang sukun, ai ya. Ai juga menggerakkan tengah atas lidah. Lepas tu dia ni sebab jawi agaknya dia kita mula dengan lam non ra tadi ya. Sepatutnya lam non ra ni yang pertama juga melibatkan hujung lidah dengan bergantung kepada huruf yang mana ya. Bukan huruf kita tahu, tapi dia melibatkan pergerakan hujung lidah. Begitu juga dal, ta dengan ta, menekan hujung lidah di belakang gigi atas. Zal, sa dengan wa, mengeluarkan hujung lidah tu menghala pada gigi atas. Dan zai, sim dengan sod, menekan hujung lidah di belakang gigi bawah. Ya, dan makhraj yang melibatkan tepi lidah ialah dhad, iaitu dengan menghempitkan ke sepanjang tepi lidah tu ya, ke gigi gerahang kanan ataupun kiri ya. Ada yang boleh kanan, hempitkan ke kanan. Ada yang boleh buat kiri, hempitkan belah kiri ya. Kalau tak Mulut jadi sengit dah, doktor.
Memanglah sebab lidah kita tu kita dah hempit ke kanan ya atau kiri, jadi mulut tu dalam keadaan sengitlah menyebut ya. Ah, Lepas tu menyebut dha tu nanti bila kita masuk bahagian makhraj, sifat dia ada sifat dia panggil apa? Istitalah ya. Berpanjangan pula. Jadi kedua-dua makhraj dan sifat tu perlu dizahirkan dengan jelas, dengan baik ya, dengan tahu kita tahu apa yang Bot kita tu kalau buat. tengah tak boleh doktor. Ha? Bot tu kalau kita tengahkan tak boleh ke tengah? Mencuk Tak boleh lah, makhraj dia ke tepi. Oh ya, dua-dua tu. Lidah dia kena hempit ke Kiri atau tepi. kanan kan? Ke kanan ataupun ke kiri. Doktor, yang afdalnya dia kedua-dua kanan dan kiri itu afdal. Kalau tak Saya tak boleh tahu baru sama ada pilihan. boleh buat tak kiri ke kanan dua-dua ya. Macam mana nak buat Kena kiri atau kanan, bukan Kiri, dan. kiri Saya atau biasa kanan, buat ya? dua-dua, bahagian kanan dan kiri. Kita nak menghempitkan macam mana? Nak sampai ke kanan dan kiri tak boleh. Dia melengkung, keadaan lidah kita akan jadi melengkung. Kita bagi tumpuan di bahagian belakang lidah. Itu yang selalu saya buat. Saya jarang buat kanan dan kiri. Oh, Ah, salah makhraj lah tu namanya makhraj. itu Kalau kita belajar pun kan dalam kitab saya dia tak kata tahu yang itu kaedah afdal. mana ya. Tapi kita QHS tak nak ikut yang tu lah. Ini QHS nak guna sama ada kanan ataupun kiri. Sama betul, kanan. saya ingat ni orang yang lidah yang besar lah. Lidah lebar boleh buat lah tu kot. Maksud dia tu dia tak hempit ke kanan atau ke kiri ya. Dia cuma kata apa Dua tadi? dihimpit, maksudnya guna bahagian kedua-dua belah kanan dan kiri kita melengkungkan ke lidah, bahagian belakang lidah Dia kita melengkung fokus. ya. Dia guna melengkung bukannya menghimpit. Beza tu. Itu kaedah lain dah ya. Jadi tuan-tuan nanti pilih sendirilah ya. Untuk QHS kita tak ambil yang tu. Kita ambil menghimpit ke kanan ataupun ke kiri. Bila menghempit dia tak boleh dua-dua ya. Salah satu sajalah. Lama-lama bibir jadi bengkok doktor. Bibir jadi bengkok ya. Betul, Dia betul. sekejap. Dia Doktor, saya nak tanya mengikut. sikit. Dia Kalau siapa yang ambil kaedah kanan dan kiri tu agak sedikit nampak macam ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau dia macam kena ajak. Jadi mulut melengkung dia tu tu, dia taklah keadaan mulut dia lidah biasa je. herut sikit lah orang kata. Herut. Tengok bila Doktor, bila saya ambil nak tanya. gambar tu dia mengikut. Doktor, saya nak tanya. Yang kata yang mengimpit ni, adakah kita mengimpit bibir tu? Apa pipi tu ya? Tak. Tepi lidah tu. Kan? Lidah ada tepi kanan dan kiri kan? Ke gigi sikit. Tepi tu dihempit ke kanan. Sepanjang geraham gigi atas. Daripada depan ke belakang lidah tu hempit kan ke kanan. Kalau ke kanan lah. Dia akan pergi ke gigi lah. Dia akan gigi. Dia terkena gigi gerahang belah kanan. Gigi geraham bahagian atas tu akan kena lah. Itulah dia apa? Baru betul parking dia. Itulah. Masalahnya kita ni tak bergigi. Jadi kita punya body line Gusi lah, gusi. Gusi. Ke gusi lah, tak ada gigi. Itulah Ya betul, tak ada gigi. gusi tu dia licin. Kan, bila kita nak rapat je ke gusi, dia tergelincir. Dia pergi ke pipi. Okey. Itu yang jadi masalah ni. Ada kawan kita ni yang conteng warna merah ni boleh tolong padamkan ya. Sebab kita nak simpan ni. Doktor kena padam lah doktor. Saya tak boleh. Kalau saya padamkan, tulisan ni akan padam sekali. Sebab dia kena teks tau. Siapa lah yang conteng ni Kalau nak saya kena alihkan dululah ya. Kita cuba alih alihkan. ke bawah sikit petak tu doktor. Okey. Okey. Atas sikit lagi. Kalau dia ada terpadam lah. Nampak dia tak sengaja tu. Tak saja ya. Dia lah tu. Ter. Dia tercakar je. Tertidur, cakar. Dia punya tips dia kenyit mata sikit. Jadi. Okey, besok kita akan kupas balik sifat ya yang belum kita terangkan secara detail dulu. Sifat yang 5 kepada huruf shin tu dia ada yang lemah dan ada kuat. Jadi kita akan aturkan yang mana yang lemah,
dan yang kuat. Dan kita akan tengok dalam keseluruhan 5 campur 1 tunggal tu adakah sifat kuat ataupun sifat lemah. Ya. Yang ni kita kena padamkan 18 ni. Okey. Yang kita boleh simpanlah ya. Print screen. Cuma tadi kita belum belum kotakkan. Kalau nak kotak lah, kalau tak kotak pun tak apa. Yang tajuk dia ni ya. Ambil kotak, ambil warna purple. Itu sajalah, okey. Print screen sekali lagi dan kita boleh simpan dan kita akan sambung besok kepada penerangan. Kalau kita nak imbas kembali, dulu kita ada yang ni, kita boleh padamkan dulu rasanya. Cuba Awak kita hari ni. screenshot dulu. Okay, kita padamkan dulu, dia ganggu ya. Screenshot dulu, kita ada ambil yang mana yang ni kot. Bukan yang ini. Ya, dulu kita akan ada kata sifat berlawanan, hamsun, rokhawatun, semua tu. Dia ada sifat sama ada lemah ataupun kuat. Termasuklah tafashi ni. Dan kita tengok berapa yang kuat, berapa yang lemah ya. Dan kita akan buat rumusan daripada keseluruhan tu, adakah dia huruf yang lemah ataupun huruf yang kuat. Ya. Okey. Nah, itu kita akan buat hari apalah ya. Hari besok, hari Khamis pagi insya-Allah. Untuk hari ini kita sudahi di sini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Haji Ghaffur boleh tutupkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita dah yang berbagi Dr. Kamal buat penerangan berkaitan dengan makhraj huruf. Dan okeylah. Jadinya Huruf, jenis-jenis huruf berada di mana? Jadinya nampaknya kita ada 18 huruf tu, nampaknya kena praktis je tu. Sebab ni sebab main lidah kan, main lidah kan tu tak? Okeylah. Jadi sekarang dah menunjukkan jam dah 7.48, dah 3 minit terlebih masa extra time. InsyaAllah pagi ini pun doktor nak kena pergi kampus. So seperti biasalah kita akan sudahi kita punya perbincangan. Kita akan tangguh perbincangan kita untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi hari besok lah, hari Khamis ya. InsyaAllah. Okay. Jadi seperti biasa sebelum kita melabuhkan tirai untuk menutup ataupun menangguhkan kita punya perbincangan, kita dahuluikan dengan tasbih Qur'an dan suratul As. Silakan semua insyaAllah. Barakallahu walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam lil ladzina amanu wa amilus solihati. Haji Madlan baru nak masuk ya. Bukan sampai daripada awal tadi sampai ke hujung. Tak boleh masuk ya. Aduh, kesian tu lah. Recording tutup doktor, recording tutup. Ya, tak apa. Kau ditutup dulu.